Guys, kalau korang mencari baju hujan yang terbaik kan, korang kena pakai baju hujan ni. Ini adalah baju hujan daripada Wandra tau. Dia ada 2 zip dan juga dia 3 lapisan. Yang ini dia waterproof level 4 dan juga dia ada 10,000 mm H2O yang memang takkan bagi baju korang basah. Yang ini adalah zip yang pertama. Lepas tu ni adalah zip yang kedua dalam dia. Kau boleh tengok material dia, dia memang tebal. Nampak? Mana ada basah. Aku siap pakai aku punya jaket lagi dalam ni. Lepas tu dekat luar aku pakai baju hujan. Kalau mau tengok dia punya ketebalan ni, dia tak adalah tebal mana tapi dia takkan basah lah. Nampak? Tebal juga kat sini. Memang takkan basah weh. Aku pakai yang ni tak pernah basah lagi. Sama saja seluar dia pun 3 lapisan juga. Cuma dia tak adalah berzip, double zip kan. Seluar mana dia double zip. Yang ini adalah double stitch dia. Lepas tu dia ada waterproof lining kat situ supaya tak basah celah kangkang ni. Yang ini yang paling penting sebenarnya. Takut kita punya celah kangkang basah dan juga fender basah. Tapi benda tu tak terjadi dengan OneDry Pro ni. Dia 3 lapis dan juga dia ada double zip. Jadi memang tak basah. Celah kangkang pun okey. Kat mana korang dapatkan link aku dah sediakan kat bawah ni. Jangan lupa follow, like, komen dan share. Korang kena beli baju hujan. Kerana musim hujan kena standby. Yang ini korang kena lipat elok-elok. Ngap.